Kenapa ride MotoGP 2025 ni korang kena join? The first, sebab ini ride bersama Petronas Sprinter. And then, ride ni antara ride yang termahal costing dia yang kita pernah buat. Apa? Melibatkan media, melibatkan escort, melibatkan apa lagi? Ambulance. Sebab kita akan ride bersama dengan CEO Petronas Sprinter juga sama-sama. Dan banyak lagi orang-orang besar yang akan ride bersama kita. Yang kedua, ini ride kita akan di-escort. So, ini antara ride yang proper yang kita pernah join. Selama ni terbanyak ride cincai saja, tak ada orang ride escort. Tapi kali ni ride kita akan betul-betul di-escort. Dan yang escort kita ni bukan calon-calon orang. Kita akan di-escort oleh geng-geng Harley Davidson. Last aku dengar dalam 30 lebih biji yang akan escort kita. Depan, belakang, geng-geng Harley yang akan escort kita. Siapa yang nak rasa pengalaman perjalanan tu, ride kita akan di-escort macam VVIP. Setiap kali traffic light kena tahan, kena kita lalu sampai habis. Inilah masa dia, bukan mudah tu. Tak rasa pengalaman macam VVIP macam ni. Yang ketiga, ini yang paling special. Kita punya combo ride MotoGP antara yang termurah. Rugi siapa yang tak grab. Siapa yang pernah join tahun lepas tahulah kan. Kenal lah kita kan, sebab tu ramai tertunggu. Ride MotoGP kali punya combo harga RM220 saja daripada harga RM600. Asalnya harga RM600. Apa kau dapat? Racing Ester, Petronas Sprinter 2 botol. Tu sebotol pun saja dah 800 lebih, 880 lebih. Tiket main grandstand itu yang betul-betul bahagian starting dengan finishing. Itu harga tiket saja dikeluarkan RM350. Duit minyak lagi RM50. Baju ride MotoGP 2025 limited edition. Hanya ada khas tu event ni saja. Itu dah berapa puluh, RM60-70 dah costing. So total semuanya RM600. Tapi untuk combo ride MotoGP tahun ni hanya RM220 sahaja. So kita antara yang termurah. So siapa cepat dia dapat, sebab kita hanya buka untuk 300 orang peserta sahaja. So siapa yang dulu terlepas, so repeat lah tahun ni. Jangan terlambat lagi macam kes tahun lepas berebut orang nak join. So apa lagi, siapa yang nak rasa pengalaman ride MotoGP 2025 kita kali ni yang betul-betul special, so boleh je dapatkan sekarang. Macam mana nak dapatkan? Korang boleh datang ke mana-mana cawangan Dana Garage yang dekat rumah korang. Kata je nak beli tiket combo MotoGP. Tak pun boleh yang jauh, boleh dapatkan dekat online TikTok shop kita, tak ada masalah. So jumpa kat sana dekat ride nanti.